simpanan ni bukan penting pun. Bukan boleh bawa mati pun. Ini antara ungkapan ramai orang yang tak sedar tentang betapa pentingnya untuk wujudkan simpanan sejak dari awal. Jadi kata-kata ni diluahkan oleh mereka yang selalunya belum lagi lalui fasa kesusahan. So simpanan ni tuan-puan, kita kena faham bahawa kita akan rasa betapa nilainya simpanan yang kita bermula pada hari ini. Ada yang bermula daripada seawal usia, seawal bekerja. So kita akan rasa betapa nikmatnya simpanan ini bila di waktu kita diuji, di waktu kita memerlukan simpanan tersebut. Sebab itulah jangan tangguh dalam simpanan dan letakkan dalam mindset bahawa setiap kali kita ada pendapatan, kita ada gaji, so pastikan daripada income kita itu paling kurang 10% ditukarkan ataupun dijadikan simpanan. Kalau tanya saya, simpanan apa yang terbaik? Tak lain tak bukan adalah dalam bentuk emas. Sebab emas ni kita kena faham bahawa pertama sekali dia kalis inflasi. Nombor dua, emas ni bantu kita untuk tidak boros dan tak mudah untuk bocor. Lagi satu, emas nilainya akan sentiasa meningkat. Setakat ni tuan-puan, tak ada lagi orang yang melahirkan penyesalan kerana membeli emas. Tetapi ramai orang yang melahirkan penyesalan sebab tak bermula simpan emas. Jadi mana yang nak bermula simpan emas, mengikut bajet tuan-puan, boleh tekan beg biru di bawah untuk saya bantu daftarkan akaun emas. Dan saya akan guide tuan-puan bagaimana untuk berjaya dalam simpanan. Kerana sangat penting ada ilmu yang betul untuk berjaya dalam simpanan kita, insya-Allah.